Okey geng. Aku nak ke Sungai Malim geng. Tapi laluan ni dah tak boleh masuk lah. Tempat AJ selalu turun. Kena cari laluan baru lah. Tak nak turun di mana Okey. Bismillah. Bismillah min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Ada laluan. Memang agak payah juga Bismillah. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungai Malim. Lama betul tak datang sini geng. Kok dia dah makin besar-besar. Kita dah sampai spot ni Okay, kita main. Kita pakai jeep ni je lah. Pakai apa, SP ni Okay. So setup yang abang guna Abang just gunakan reel baru geng, daripada Yupro. Reel yang terbaru ni lah. Reel ni ada DC geng, Yupro J-Varus DC. Jadi Abang Jas berkenan tengok kan. Abang Jas dah try. Dah hanya ni geng. Dia punya perform macam Shimano Corrado sebiji. Cuma yelah, siapa yang biasa pakai dia tahulah. Okay geng. So kita dah sampai dekat spot ni geng dekat tempat favourite kita. Tapi yang baiknya kalau ada SP dulu soft rock Tapi tak apa geng, kita terus layan geng. Tempat ruang ni sempit. Bismillah. Bismillah. Kayaknya kita pakai SF lah Okay. Stop record. Geng, kita tukar SF dulu geng. Kita pakai soft rock dulu. Sebab air ni cetek air tempat ni cetek. Okay, set dulu geng. Set dulu geng. Bismillah. Okay. Okay geng Bismillah. Lama tak main casting ni geng Rasa macam teruja sangat lah. Kena pula dengan reel baru ni Yupro J-Varus GC DC J-Varus DC. Sedap bunyi. Macam reel macam Corrado Alah. Okay, ambil position. Sedapnya baling. Aku rasa kita nak kena ke sana. Jadi kita boleh baling melintang. Kita ikut apa? Tebing-tebing tu kan. Tebing beting ni lah yang kering ni tempat kering ni. So, kita ke sana geng. Bismillah. Okay.
Sulaiman, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak campak baling tu agak payah sikit lah. Dahan atas ni tinggi-tinggi, geng. So kita tak boleh nak baling menegak, geng. Kita campak. Nak kena pakai SP lagi. Kena pakai SP ni. Ada ikan. Okey. Ni nak baling payah ni, susah sikit. Lalu ke tebing ni. Kejaran. Okey. Ya. Aduh, tak kena. Tak kena, geng. Tak kena. Okey. One more. Alah, tepi sangat. Dia kejar. Dia kejar. Strike. Strike, geng. Ya. Curut je. Alhamdulillah. Okey, Jevarus DC hanya saiz curut je. Alhamdulillah. Mantap. Okey, kita release je ni, geng. Nampak dia kejar tu, geng. Dia berombak tadi tu. Alhamdulillah. Okey. Nah. Mantap. Alhamdulillah. Ini yang kita nak. Kita teruskan lagi, geng. Geng. Kita cari yang besar lagi. Mungkin ada dekat tengah-tengah sikit ni. Bismillah. Good. Kejar. Okey, geng. Boleh lah, geng. Janji dia pergi, campak macam mana pun. Janji dia pergi tempat kita target tu, Jangan, geng. Ruang kita nak campak gewang tu agak limited, geng. Alah, mak, ke tepi sangat. Padu. Saiz. Dah. Ampam. Ya. Saiz je. Mantap. Alhamdulillah. Hanyir sudah. Jevarus DC Abang Jas. Mantap. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Hanyir sudah. Geng kena mata dia, geng, tembus makhluk tu. Okey, kita kena tapau, geng. Alhamdulillah. Jevarus DC dah hanyir. Alhamdulillah. Mantap. Okey. Tapau lah, Alhamdulillah. Mantap. Lama tak mancing dekat sini, geng. Akhirnya. Ini sebenarnya tangkapan ketiga ni, geng. Yang satu AJ tak rakam. Yang kedua tadi yang turut tu.
Jadi alhamdulillah ada barang lah. Barang dibawa ni. So kita sambung lagi, geng. Okay. Stop recording. Okay, geng, Oh, spot ni memang favorite Abang Jas lah. Tempat ni memang, spot ni memang jarang lah Abang Jas tak dapat naik sini. Jarang kumpau lah. Ada tapi jarang lah. Selalunya strike dia baik-baik tu. Okay. Tapi nak kena tengok jugalah timing air tu macam mana kan. Dia kalau tengok macam keadaan sekarang ni, air dia cantik ni. Air dia tak adalah kecil sangat. Surut kering sangat tak ada. Dalam pun tak. Memang sedap-sedap lah. Okay, kita dah naik 2 ekor dekat sini. Agaknya kita pindah dulu lah. Jom kita ke depan lagi. Okay. Alright. Stay tune Stop recording. Okay. Alright. Dah dekat sini rupanya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Dia ambil, geng. Baru try celup-celup. Strike. Oi, mantap. Boleh lah, geng. Saiz boleh lah, geng. Hampir nak curut ni, tapi boleh lah tapau. Cantik jenak dia. Jenak sungai ni. Jenak. Astagfirullahalazim. Sorry, geng. Cantik dia punya haruan haruan sungai. Ada pula jenah. Ada je. Okey, je tapau Jangan marah. Saiz boleh ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, mantap. Haruan kita yang keempat Oi, mantap. Tak ada naik. Tak kena yang gorgon lagi Lama tak tarik gorgon ni. Okey. So kita sambung, geng. Stay tune lagi ni. Alah, lucut. Aduh, lucut. Sayang. Aduh, lucut. Aduhlah, nasib. Tak adalah nasib. Kita try lagi. Awal sembat aku tadi. Kita tanjat lah. Dia keluar tiba-tiba je keluar. Okey. Try lagi, geng. Jadi masa ni kita dapat yang kita dah naikkan, yang dalam rakaman 3 lah. 4 sebenarnya. 1 video tak rakam, tak perasan, video tak on. Jadi 3 ke 4 strike. 2 dah tapau ni lah. 1 saiz yang kita nak cari. Yang 1 ni agak kalau kita dapat yang saiz lagi yang boleh kita tapau lah. Kita release yang 1 lagi ni, strike ketiga tadi tu. So kita cari lagi, geng. Bismillah.
Strike. Ya Allah. Allahu Akbar. Kenapa tak hook? Tak lekat ni. Okey. Angin padu. Angin darat ni, angin utara ni. Alamak. Alah. Okey geng, kita sampai dah ke spot apa ni, Taman ASEAN ni, corner dia tu. Okey. Halo ni. Hani. Ya apa? Strike. Padu. Saiz. Saiz tu tinggi. Mana nak naik. Hati. Ya Allah, jangan lucut. Cek ya. Bismillah. Ya, melucut. Melucut geng. Saiz. Baik. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Dia banyak geng. Aku rasa banyak dekat sana tu. Buka mulut. Alhamdulillah. Mantap. Ini saiz. Okey geng, kita cari lagi. Dia banyak geng, macam yalah, dia banyak geng. Eji perasan dia banyak situ. Akhirnya dia kena. Okey. Dalam hujan. Bukan hujan lebat lah, hujan. Allah. Si baik. Hujan geng. Okey. Alamak, mana nak tidur ni? Okey geng ya. Saiz geng ya. Saiz geng ya. Alhamdulillah. Dah hujan lagi. Hujan ni. Dah 3 ekor tu geng ya. Alhamdulillah. Mantap Hujan geng. Paksa lindung bawah jambatan ni lah. Nasib baik jambatan Taman ASEAN ni. Allah sangkut. Ceteknya.
Strike. 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 Strike ni. Curut je. Curut. Strike kita yang ke-6 lah 5 yang terakam lah. Tapi curut je. Curut ni kita lepaskan lah mantap lah. Apa dah. Okey. Mantap. Mana ni? Okey. Dah lepaskan SP aku. Aduh. Lepaskan. Okey. Kita release balik geng. Okay, thank you. Terima kasih. Thanks for the fight. Cari size gorgon yang mana. Okay. Tadi dapat seekor kat Hana. Hujan lagi dekat luar ni geng. Mancing payah nak campak ke sana payah. Kena skipping ni geng. Dah lama tak main skipping ni. Tak pandai lagi ke Abang Jas ni. Okay, percubaan pertama. Boleh lagi lah. Tapi tak power lah. Okay, try lagi. Start recording. Dapat seekor tadi nak baling ke sana payah sikit lagi. Kena skipping. Okay, cantik lah skipping dia. Mantap sekali skipping tu. Yes. Lama tak skipping nak betul. Stop recording. Stop recording. Kehujanan aku ni, aku di bawah jembatan Taman ASEAN ni. Dan aku boleh terkeluar. Hujan. Terperangkap sudah aku. Ya, aku daripada malam tadi aku jalan sungai itu sampai sudah aku ke Taman ASEAN ni. Sekarang kehujanan sudah aku. Nantilah aku tunggu redah sekejap. Okeylah. Mau minta ambil pakai motor ni. Tak apalah bah, aku jalan kaki siap. Okey. Okey. Okey geng. Jangan reda Yo. Okey. Angin padu. Dah macam dekat laut. Okey. Alamak. Sungai Maling. Kita balik ke spot tadi geng. Manalah tahu ada lagi ikan sana Okey. Stay tune Stop recording. Nampaknya tak boleh mancing lagi. Hujan. Dah hujan geng
Dia nak datang ni. Kalau tengok belah darat tu kan, belah, kalau ikut belakang enjin ni ke hilir lah, ke hulu hujan dah semakin padu. So kita tak dapat meneruskan cara kita mancing ni, geng. So ok, geng, InsyaAllah kalau ada kelapangan lagi kesempatan ni nak mancing haruan lagi InsyaAllah. Memang best ok. Ok, kita dah sampai dekat Jembatan Malim pula. Wih, ada apa ni, haruan besar tapi tempat air cetek. Ok boleh lagi ni, sempat lagi ni, kita test lagi, geng. Ni lindung lah sikit ada pokok, bawah pokok. Kan strike tu. Allah, lucut, geng. Sayang, geng. Tapi rasanya kecil tu. Strike dalam hujan nak keluar confirm basah ni, geng. Jadi kita berteduh lah di sini bawah pokok ni Sambil-sambil tu dapat pula mancing kan. Dapat casting. Mana tahu ada lagi haruan dekat sini. Mana tahu ada sambaran lagi, padu dekat sini. Kita try dekat strike. Padu. Ini padu. Padu je. Saiz tu dia datang. Saiz tu. Bismillah, jangan naik ni. Farah dia. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Naik. Ini baru saiz. Padu dia ambil tu datang ke depan, geng. Tapi memang berat lah. Memang sebaiklah. Kena mata, geng. Tembus mata dia, geng. Memang sulit hook. Alhamdulillah. Ini yang kita nak. Akhirnya kita sampailah kita punya niat tu Sampai niat kita. Jangan. Janganlah bagi dia tu. Buka mulut jap. Buka mulut. Buka mulut jap. Tak boleh ni. Kita masuklah terus Okey, haruan kita yang ke berapa 6 yang naik lah 6 Okey, ini saiz di antara 3 ni ini paling besar lah Alhamdulillah. Patut dia tak boleh buka mulut, geng. Tembus ke mata, geng. Alhamdulillah, tak apa. Yang satu tadi nanti kita release, geng. Kita sempat mancing lagi sekejap. Sempat ni.
Okey, last kopek. Okey. Ingat tadi nak stop. Dah hujan tu. Bila kita berhenti dekat sini, ada pula strike. Saiz pula tu. Alhamdulillah. Nak rezeki nak datang kan. Dia tak suruh balik dulu, geng. Alhamdulillah. So sampailah hajat tadi ya. So okey geng ya. Aku stop lah. Alhamdulillah dah naik. Dan apa yang kita minta, apa yang Abang Jas nak tu kesampaian. Alhamdulillah. So acara nak meriliskan apa? Nak merilis jenah lagi. What? Haruan yang kecil tadi tu. Bukan kecil jugalah, sedang lah, tapi kita nak, rasanya baik kita rilis lagi ya. Sebab EJ pun target nak 3 ekor je. Tak nak banyak ah. So okey. Mana tadi tu? 1, 2, 3. Tu dia. Okey, kita rilis yang satu ni. Okey, tu dia. Ni geng, kita rilis ni geng Okey. Alright. Okey, 3 ekor geng 1, 2, 3. Okey, saiz boleh ditapau. Yang ni kita rilis lah balik geng Okey, terima kasih. Thanks for the fight. Okey, so kita balik lagi. Alhamdulillah, rezeki. Dapat jugalah haruan Yang penting kita dah hanyikan reel Rivros ni Rivros Javeros DC daripada U-Pro. So alhamdulillah, reel ni masih baru lagi ni geng, masih hangat di pasaran So okay, jom kita balik. Okay, let's go. Say my name, Abang Jas, mantap po.